Salam sejahtera. Semasa konvensyen khas Pemuda UMNO, Ketua Pergerakannya, YB Dr. Muhammad Akmal Saleh telah mengemukakan dua cadangan utama yang mencetuskan perhatian politik nasional. Pertama, cadangan agar UMNO keluar daripada kerajaan madani dan mengambil pendirian sebagai pembangkang yang bermaruah serta berwibawa. Cadangan ini disandarkan kepada hujah bahawa gabungan kerajaan madani telah melanggar garis merah, khususnya melibatkan isu institusi Raja-Raja Melayu, agama Islam dan maruah orang Melayu. Namun persoalannya, sejauh manakah dakwaan ini benar dan berasas? Atau adakah ia sebenarnya berpunca daripada kekecewaan terhadap tindakan pemimpin DAP yang dilihat menghina Datuk Seri Najib Razak, khususnya dalam isu kegagalan permohonan tahanan rumah yang dikaitkan dengan titah addendum yang di-Pertuan Agong. Jika bukan kerana episod penghinaan tersebut, adakah konvensyen khas ini akan diadakan dan desakan ini akan dibuat? Persoalan ini wajar direnung dan difikirkan bersama. Cadangan kedua ialah gesaan Dr. Akmal agar diwujudkan semula penyatuan ummah antara UMNO dan PAS, atau dengan kata lain, menghidupkan kembali muafakat nasional. Menurut beliau, usaha ini bertujuan menggabungkan kekuatan sokongan orang Melayu melalui dua parti teras ini bagi memperjuangkan dan mengembalikan maruah agama serta bangsa. Namun, dalam desakan ini, Dr. Akmal dilihat hanya memfokuskan kerjasama dengan PAS, sedangkan bersatu serta parti-parti lain yang juga berteraskan identiti Melayu Islam langsung tidak diberi perhatian. Malah, jika diambil kira pengaruh NGO-NGO Melayu Islam, gabungan ini sebenarnya berpotensi dibentuk dalam skala yang lebih besar dan lebih ampuh. Atas sebab itu, cadangan Dr. Akmal kelihatan bersifat selektif dan berbeza dengan pendekatan inklusif yang pernah dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui gagasan Payung Besar Melayu yang menekankan penyatuan seluruh orang Melayu tanpa mengira parti atau latar belakang politik. Di sebalik semua ini, timbul persoalan yang lebih besar dan lebih realistik. Persoalan yang akan menentukan sama ada cadangan ini benar-benar mampu direalisasikan. Jika UMNO benar-benar telah berpatah arang dengan kerajaan madani, adakah menteri-menteri UMNO bersedia meletakkan jawatan, melepaskan kuasa dan menjadi pembangkang tanpa sebarang jaminan politik? Adakah mereka telah mempertimbangkan sepenuhnya implikasi penarikan diri daripada kerajaan, termasuk kemungkinan berdepan tekanan atau siasatan terhadap pemimpin parti? Hakikatnya, membuat cadangan dan membakar sentimen politik adalah mudah. Namun persoalan kebolehlaksanaan menuntut keberanian dan kesediaan yang jauh lebih besar. Apakah perkara ini benar-benar telah difikirkan secara mendalam oleh Dr. Akmal dan kepimpinan UMNO? Dalam politik, sesuatu peristiwa tidak berlaku kerana satu faktor semata-mata, tetapi hasil gabungan pelbagai faktor. Dalam konteks ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Kerajaan Madani sudah pasti mampu membaca permainan politik yang sedang berlaku. Walaupun langkah UMNO keluar daripada kerajaan mungkin tidak serta-merta menjejaskan majoriti di Parlimen, kesan domino dalam kalangan rakyat pasti akan berlaku. Kestabilan kerajaan madani akan dipersoalkan, dan dalam situasi ini, adakah Anwar Ibrahim akan berdiam diri tanpa sebarang tindakan balas? Persoalan ini menuntut UMNO untuk benar-benar bersedia menghadapi sebarang reaksi politik yang mungkin timbul. Cakap memang mudah, tetapi untuk melaksanakan memerlukan keberanian politik yang jauh berbeza. Sekalipun usaha ini berjaya dan muafakat nasional kembali diwujudkan, cabaran seterusnya ialah pembahagian kerusi. Sejarah membuktikan bahawa inilah ujian paling getir yang sering berakhir dengan perpecahan akibat perebutan kuasa dan kepentingan. Inilah realiti perpecahan politik Melayu, pertembungan antara cita-cita dan realiti yang jarang bergerak seiring. Akhirnya, yang kecewa ialah penyokong dan rakyat, sedangkan pihak lain terus meraih kemenangan. Rakyat mengharapkan penyatuan yang jujur dan ikhlas. Namun realiti politik kuasa sering berkata sebaliknya. Kita mungkin akan terus menyaksikan kegagalan demi kegagalan. Usaha penyatuan oleh mana-mana pihak adalah sesuatu yang baik, tetapi ia hanya boleh direalisasikan apabila semua pihak benar-benar ikhlas untuk bersatu, bukan menyimpan niat tersembunyi demi kepentingan tertentu. Sekian dulu analisis Politiko.